sekarang ni kita ni nak buat layang kan. Jadi layang tu kita memerlukan buluk, kemudian parang untuk merawatnya, kemudian beberapa jenis lain seperti benang. Okey, sekarang kita tak buang masa, kita mula buat dia. Okey, sekarang kita tengok dia punya bentuk. Okey, cantik kan? Okey, cantik. Sekarang kita mula ngikat. Kita mula ngikat, kita ikat pula. Ini tulang dia. Sekarang tulang kita kena sisip sikit. Okey, kita letak di sini sampai tengah. Tempat yang kita timbang pun dan kita ambil tulang. Okey, sekarang kita ikat dia, cara ngikat dia. Pusing lah. Pusing. Ikat macam tadi juga. Pusing agak-agak 2-3 kali. Kalau ikat jari tadi. Okey. Kita ikat pula bahagian atas. Ini bahagian kepala ni. Okey, sekarang ni kita sudah siapnya. Kita sudah siap rangka layang. Tinggal lagi kita nak pasang kertas dia. Okey.